Orang Kelantan dengan makanan manis memang sinonim. Semua manis. Dari gulai, apalagi kuih. Ramal mata. اهتمام عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام حتى. Uniknya Kelantan ni, dia kebanyakan kuih ni dia tak ada pada hari-hari biasa. Dia hanya hari bulan puasa saja. Suraya. Tak kenal. Tak ingat. Apa dah? Tak ingat kita pula. Yang mari tak ingat. Jaduman. Tanjung. Tanjung. Ini pun sedap ke? Bukan apa juga.